Ya, intro with me. You decide. Apa? Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni 11 Jun. Kita nak sambut birthday. Birthday siapa? Birthday Siti Asma. Sekarang kita orang dekat Dekah. Saya tak tahu pun buat apa nak pergi Dekah ni. Dia tak cakap apa-apa. Dia kata nak ajak makan je. Kita nak pergi beli hadiah pertama. Okay, let's go. Terus apa? Nak pergi pergi mesin lah guys. Jadi kita makan aiskrim. Ada berapa hadiah yang? 2 hadiah. Ini ada first. What? Semoga saya lebih rajin lah. Oh, by the way, berhari birthday dah pecah tadi. Ini sebenarnya saya siang. Saya cepat saya. So, Masyoki. What colour? Ada apa? This one biru? This one biru? This one colour blue. Dia tu tak berapa nak blue sangat pun. Dia macam Pastel blue. Pastel blue. Nice juga. Kak mana nak tengok semua warna tu? Ni ada purple. Kami ya? Some colour purple, so also pastel purple. Nak beli hadiah first. Nak beli hadiah first untuk birthday. So, try this one lah. Macam dia letak? Dia singgah macam ni? Kalau Apple Pencil Pro dah akan nampak bateri dia kan. Tak ada. Tak kena. Tak buka lah. Kita tengok di hadapan. Boleh? Tak boleh. Dia standard macam houses. It's really area. Ini biru. Ini hitam sikit-sikit lah. Dia starlight dia macam ni bang, macam adik kam. Oh, tak putih yang Beige sikit. Taklah nak biru iPad Air 11. Sayang, apa dia? Welcome to the decision. Kita beli iPad Air 11 inci Mama covers. Mama covers. warna biru. Warna biru. Darah ada lah, stop. So, this is yang husband saya nak belikan. Saya pun tak pernah lah pakai iPad ni. Kena belajar jugalah. Dia kata untuk mudahkan edit. Darah selepas ni rajin lah buat vlog. Colours. Covers. What's this? Colours, let's see. It's Toshi. Bukan-bukan next kita jumpa organic chemistry lah. This is what I learned during degree. Wow. Kita support lagi untuk yang ni. Itulah, ni besar sangat lah, tak sesuai kan. So, biru. I wonder. Oh tak lawa. Biru saja. Macam front camera dia macam Back camera dia boleh 4K. Kamera okey. Boleh 4K Wah. 60 frame. So boleh record pakai ni ke? Vlog pakai ni. Boleh 4K 60 frame kan.
Ini lah, ada Procreate. Nanti boleh melukis pakai ni. Budak ni memang tak berhenti lari. Adik bangun. Okay. Okay. Ada birthday mama. Oh, dah dapat ada birthday. Thank you sayang. Okay. Adik, come here. Ini first hadiah. Nanti ada lagi yang belum. Okay, kita baru settle beli hadiah pertama. Nanti kita unboxing. Cari aksesoris. Terus kita nak bagi casing apa? Warna apa? Sesuai kita pilih. Budak ni sekarang makan dekat Banana Bro. Banana Bro. Tapi kali ni kita tak order from Krabi set ni. Kita order Maggi goreng. Tak tahu pun Banana Bro dia goreng-goreng. First time try Maggi goreng dekat Banana Bro. Bukan unbox. Kita unbox. Kembalikan dia. Apa? Ni. Kali ni. Kacau lah. Okey. Ada video lah. Buat saya. Dengan pink dan tisu. Tak apa. Tisu. Okey, kau tak kan. Baik, mana? Tak tengok. Buat isti. No. Mama buat. Tak sini. Tak salah. Assalamualaikum hai semua. Dua kali sama bagi saya lah. Sama baju mama. Wah. Dia dah hello. Dia akan jawab. Nana. Sabar. Dia baju. Wah. Okey, kita kena set up dulu. Kita tengok lagi ada apa kita dah apply. Oh, ada buat charger. Charger and USB. Okey, itu saja. Itu sahaja. Tinggal beli aksesoris je. Typical Apple. Thank you sayang. Wah. Mudah gila nak set up sebab dia connect dengan phone kita. Kan? Saya tinggal tunggu je dia load data. Thank you sayang. Sayang, thank you. Touch ID. Ada Touch ID lah kat tepi ni. Continue. Kita tak ikut Touch ID dulu. Kena ni je pula. Wah, okay, okay. Oh. Hello. What's this? Hello. Hello. Assalamualaikum hai semua.
Awak nak transfer terus ke tak? Belum lagi. Cuma tak ada. Okay, dah transfer anything dulu. So gambar-gambar semua dia tak pindah ke sini. Tapi awak laptop je maknanya awak nak transfer. Banyak gila. Kenapa banyak sangat? Baru jawab je. Tak tengah loading lah. Jalan dulu nanti kita sambung lagi bila dah siap. Okay, update sekarang kita orang dah kat rumah dah. And this is the new look for iPad. Okay, tadi husband saya dah belikan casing warna dark blue. And this is the look. And adik ni tu. They don't want to spin around. Mama, dia nak measures. Yeah. And dia dah pasangkan set-set. Apa ni? Screen protector. Screen protector ni nama dia apa? Label light. Paper light matte. So dia macam kasar-kasar sikit. Kalau kita guna pen tu nanti kita rasa macam tidak ada paper. So dia kata, saya mesti kata this is my first birthday gift. Thank you sayang. I'm so happy birthday. So birthday gift ni memang dia yang fikir sendiri. Dia dah lama dah tanya dia hadiah apa, tapi saya tak tahu minta apa. And dia bagi ni. And dia bagi ni dengan harapan bila dia bagi ni, saya harap saya makin rajin post video dekat YouTube. And saya pun buat video affiliate dekat TikTok. Kalau korang boleh support, saya akan share link kat bawah. Ya, semoga saya lebih motivate untuk post video dekat YouTube dan TikTok. Thank you sayang. Birthday gift.